Selamat datang ke saluran berita 101, saluran yang membawakan anda perkembangan semasa berkaitan bantuan rakyat dan isu penting yang perlu diketahui oleh semua rakyat Malaysia. Dalam video kali ini, kita akan fokus kepada perkembangan terbaru berkaitan senarai barangan yang boleh dibeli menggunakan SARA 2026 yang sejak awal tahun ini terus menjadi persoalan ramai penerima bantuan. Setakat penggunaan pada bulan Januari 2026, SARA masih mengekalkan 14 kategori barangan sama seperti yang dilaksanakan pada tahun 2025. Walaupun sebelum ini ada jangkaan bahawa tahun 2026 akan menyaksikan penambahbaikan, realitinya senarai barangan yang dibenarkan masih belum berubah. Namun begitu, satu kenyataan yang diperkatakan baru-baru ini memberi sedikit harapan. Difahamkan, terdapat perbincangan yang sedang berlangsung berhubung kemungkinan penambahbaikan senarai barangan SARA sebelum bulan Ramadan. Perkara ini memberi bayangan bahawa penerima mungkin akan menerima khabar baik dalam masa terdekat, berkemungkinan pada bulan hadapan, walau bagaimanapun setakat ini masih belum ada pengumuman rasmi. Situasi ini mengingatkan kita kepada tahun sebelumnya, di mana penambahan kategori barangan turut diperkatakan, namun akhirnya SARA kekal dengan 14 kategori sedia ada. Sebagai makluman, antara barangan yang termasuk dalam kategori SARA ketika ini ialah beras, telur, makanan dalam tin, roti, minyak masak, produk penjagaan diri, biskut, minuman, keperluan sekolah, tepung, bahan perasa, ubat-ubatan, mi segera serta barangan kebersihan dan kelengkapan rumah. Antara permintaan paling kerap disuarakan oleh penerima ialah agar barangan basah seperti ikan, ayam, sayur-sayuran dan buah-buahan dimasukkan ke dalam senarai yang dibenarkan. Namun begitu, perkara ini bukan mudah untuk dilaksanakan kerana melibatkan kawalan kualiti, kesegaran serta risiko manipulasi harga oleh peniaga. Kebimbangan utama adalah kemungkinan penjualan barangan basah yang tidak menepati standard seperti barangan lama atau hampir rosak tetapi dijual pada harga yang sama. Selain itu, kawalan harga juga menjadi cabaran memandangkan terdapat peniaga yang sebelum ini menaikkan harga barangan asas demi keuntungan. Disebabkan faktor-faktor ini, pihak kerajaan difahamkan sedang meneliti kaedah dan mekanisme terbaik bagi memastikan sekiranya barangan basah dimasukkan kelak, ia benar-benar memanfaatkan penerima tanpa menjejaskan kualiti dan keadilan harga. Dalam perkembangan berkaitan, bayaran SARA bulanan bagi bulan kedua akan dikreditkan pada 1 Februari 2026. Seterusnya, SARA untuk semua akan dikreditkan pada 9 Februari 2026 kepada semua rakyat Malaysia yang memiliki MyCard berwarna biru dan berumur 18 tahun ke atas pada tahun 2026, termasuk mereka yang menerima SARA bulanan. Bantuan berjumlah RM100 ni boleh disemak melalui platform rasmisara.gov.my. Untuk makluman, semua baki SARA dalam MyCard boleh disimpan dan digunakan pada bulan-bulan seterusnya selagi dibelanjakan sebelum 31 Disember 2026. Jadi, penerima tidak perlu tergesa-gesa untuk menghabiskan bantuan ini sekiranya tiada keperluan mendesak. Itu sahaja perkongsian dalam video kali ini. Jika ada sebarang soalan atau pandangan, anda boleh kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa untuk subscribe saluran berita 101 dan aktifkan loceng notifikasi supaya tidak terlepas maklumat penting yang akan datang.